Suruhanjaya Security Malaysia (SC) hari ini 12 Mac 2026 mendakwa bekas CEO Sarawak Consolidated Industries Berhad SCIB Roslan Othman di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Roslan dituduh menyebabkan SCIB mengemukakan penyata keuangan palsu kepada Bursa Malaysia melibatkan angka hasil sebanyak ringgit Malaysia 852.8 juta bagi suku berakhir 30 Jun 2021. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 369B B besar Capital Markets and Services Act 2007. Jika sabit kesalahan, beliau boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun serta denda maksimum ringgit Malaysia 3 juta. SC turut memperoleh waran tangkap terhadap bekas pengerusi SCIB, Datuk Muhammad Abdul Karim Abdullah yang sebelum ini pernah didakwa pada 2021 berkaitan kesalahan hampir sama melibatkan Serba Dynamic Holdings Berhad.